Pernah tak kau jawab aku okey, padahal dalam kepala kau serabut? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Fenomena ni pelik. Sebab kau tak sedih, tak marah. Kau sihat, kau bangun, pergi kerja, balas mesej ketawa bila perlu. Tapi dalam semua tu, tak ada rasa. Bukan sunyi yang sakit, bukan kosong yang panik. Cuma, buat-buat. Macam hidup dalam mod senyap. Dan sebab kau masih boleh hidup macam biasa, kau pun kata, aku okey. Kosong ni selalunya bukan masalah emosi. Ia mekanisme bertahan. Bila kau terlalu lama kena tekanan, kena benda yang kau tak sempat proses, otak buat satu keputusan senyap. Kalau rasa ni terlalu berat, kita matikan dulu. Bukan sebab kau lemah, tapi sebab kau tak ada ruang untuk rasa semua tu. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Jadi emosi tak pecah. Ia padam perlahan. Dan kau terus hidup tanpa rasa yang kau perlukan untuk betul-betul hidup. Yang menakutkan bukan rasa kosong. Yang menakutkan ialah bila kosong itu jadi selesa. Sebab bila kau dah biasa tak rasa apa-apa, rasa tak apa mula menggantikan rasa tak apa-apa. Dan tanpa sedar, kau berhenti tanya apa yang kau perlukan sebenarnya. Bukan sebab kau okey, tapi sebab kau dah lama tak benarkan diri kau rasa apa-apa. Fenomena, aku rasa kosong tapi aku okey, bukan tanda kau kuat. Ia tanda kau bertahan terlalu lama tanpa dipedulikan. Dan mungkin soalan sebenar bukan kenapa aku kosong, tapi bila kali terakhir kau rasa selamat untuk tak jadi okey. Yang pelik tu dunia. Kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!